Berniaga sini. Tahun 82. 82. Kiranya dalam 43 tahun. Hari ni kita jumpa satu hidden gem dekat Kebun Baru ni ah. Fatimah Selera Kampung. Yang specialnya dia rumah tapi dia buka kedai kat depan. So jom kita. Jom. Ni antara menu yang ada dekat kedai Fatimah Selera Kampung ni. Kedai dia comel je, betul-betul dekat bahagian parking rumah sebenarnya. Dia start pada ibu saya lah kan. Resipi-resipi ni semua daripada dia lah. Satu hidang ni tengoklah. Kalau ikan, satu portion, satu kepi ikan tu macam ni, kita cari satu portion tu RM8 lah. Macam ni. Ni ikan senangin. Ni ikan senangin. Kita tak ada ikan sungai, kita semua ikan laut. Yang ni rendang ayam kampung. Kalau nenek cipta ni makan dia sesuai untuk dengan nasi. Kalau rendang yang balik raya tu dia pekat. Oh. Dia sesuai makan dengan ketupat, lemak tu. Tapi yang ni memang dicipta khas untuk makan dengan nasi. Saya tengok saya ada 4 je lah jenis lawak, 5. 5. Ni ada satu lagi tak siap lagi. Kepala ikan. Kat sini ada juga lauk ikan cecaru kan? Cecaru. Ya. Cecaru, sayur. Ini daging masak lemak cili api. Sana adik yang uruskan, pakcik lah. Ya, Yang bagi lauk. Lepas air ni abang. untuk air abang yang uruskan. Remisi, jagung, leci. Kepala ais tak buat. Dia. Susah. Ni korang tengok dia punya ais jagung. Panjang dia pun daripada lain. Not too sweet. Lagi-lagi bila ais dia start cair. So just nice je. Jagung kat bawah dia ni pun banyak, korang boleh kaut dengan susu dia. Siapa yang suka minum jagung kena minum kat sini lah. Kalau nak makan pula. Okay, sebenarnya dia banyak lagi pilihan lauk. Yang kita ambil yang ni je. Yang ni kita ada daging masak lemak cili api. Korang boleh tengok dia punya tekstur nampak macam kari tau. Macam kari. Ha. Ni ada ulat-ulaman. Okey, yang ni rendang ayam kampung. Kalau korang datang sini, korang boleh nampak dia macam asam pedas. Tapi sebenarnya dia rendang ayam. Special resepi dia sebab ini resepi dari arwah mak pakcik tu. Dia punya tekstur pun pekat weh. So Mira akan try dia punya lauk daging dulu. Macam korang tengok dia punya kuah tu tak adalah pekat. Daging lembut dan kuah dia betul-betul rasa macam masakan mak-mak gitu. Tiba-tiba rindu. Sedap-sedap. Dia tak pedas sangat. Dan kita ambil lah sikit ulam ni. Timun ni cicah dengan sambal belacan. Sambal belacan ni pun resepi diorang sendiri. Pikir sambal belacan dia. Okey, dan saya nak rasa dia punya rendang ayam pula. Kuah dia memang pekat weh. Adalah rasa pedas-pedas sikit. Tapi okey je kalau orang tak makan pedas pun. Memang rasa masakan kampung weh. Kan, rendang. Kalau korang nak makan makanan kampung, korang boleh datang sini. Ni sayur sambal Jawa dia. Dia pun nampak sedap. So, korang boleh datang sini dekat Fatimah Selera Kampung. Kampung Baru KL. Jom kita.